Okey, Mazul kita. Alhamdulillah dapat juga kita buat, amin. Okey, ni nasi lemak ni. Nasi sempoi ni. Oi. Ini kita kena ambil dia nampak gaya ni. Pelik ni pelik ni. Satu yang pelik depa panggil apa tak tahu. Okey, ni ada orang hentak ni. Alhamdulillah kita dah dapat buat. Dua. Ni sumbangan daripada dua orang sahabat. Okey, dua orang sahabat. Kita buat daripada dua orang sahabat. Seorang tu, abang tu, dia dengan katanya, abang tu dengan katanya semoga seandainya ada pahala dia dalam buatannya ni. Semoga okey dah. Semoga amin. Allah alirkan pahala daripada arwah isteri dia. Dan seorang lagi tu apa nama daripada abang pesara custom. Dia kata apa? Pencen masuk dah. Abang pesara tentera. Ni abang pesara tentera ni, doktor. Abang semua kawan. Yang hebat-hebat. Doktor ada, cikgu ada. Sakit. Doktor. Doktor ada, cikgu ada. Abang saja, abang soya duduk tepi jalan ni. Tu lah. Tu dia. Doktor ada, pesara guru ada. Pencen askar ada. Dengan apa nama? Tu kakak rela. Kak rela kita. Okey. Cikgu. Cikgu sampai. Sila cikgu, sila minum. Ni cikgu juga. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jom. Tapi sembang di sana. Okey, alhamdulillah. Seperti biasalah kita duduk kat sini juga. Panas terik ni. Tu, tak ada awan tu. Tak ada awan. Okey. Seperti biasalah kita duduk kat tempat dia lah. Senang kita nak sembang. Okey, alhamdulillah dua balang itu dia telah disumbangkan oleh apa nama? Seorang abang kita daripada mana? Dia mai singgah kat kita dan dia bagi untuk buat kenduri. Jadi satu kita buat kenduri di tempat negara kita dan satu lagi kita buat kenduri di masjid lah. Jadi kita dah buat dah. Lagi satu balang lagi tu. Daripada abang custom macam kita cerita tadi lah. Abang pesara custom dengan katanya kita dah dapat apa nama duit pencen masuk dah. Jadi dia buat kenduri dan abang yang seorang lagi tu lupa nak beritahu. Katanya seandainya ada pahala di dalam perbuatan dia tu, semoga pahala tu mengalir kepada arwah isteri dia lah. Okey, dan satu lagi duit-duit yang orang suruh buat kat tempat berniaga tu, alhamdulillah kita dah selesai dah kita buat. Tolong. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita dah selesai dah. Duit kakak tu tadi kita dah buat dah. Yang duit kemarin dia bagi kat kita tu, duit kakak tu kita dah, alhamdulillah kita dah tunaikan hajat dia. Kita buat jemaat kat sana ni. Sebelum jemaat kira budak sekolah balik lah. Lepas tu okeylah, semoga kepada penonton dan kepada penonton serta penyumbang doa abang, semoga Allah murahkan rezeki yang barokah berlimpah, semoga Allah lancarkan segala urusan dunia dan akhirat, semoga Allah tunaikan segala hajat, semoga Allah berikan kesihatan yang baik kepada yang sakit, semoga Allah anugerahkan semoga Allah angkatkan kesakitan dan digantikan dengan kesembuhan. Semoga Allah anugerahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya tu Haji. Ya. Allahumma salli Muhammad. Okey. Dan dan ada satu lagi kesempatan ini okey abang nak. Ya tu Haji. Okey, tuan pengurusi masjid. Okey, di kesempatan ni abang nak mengucapkanlah selamat Hari Guru kepada seluruh guru-guru di dunia dan terutama di Malaysia lah. Dan kepada guru-guru sahabat, guru-guru yang bekas guru abang yang masih hidup lagi lah, iaitu ya bang, bekas guru abang yang masih hidup, terutama Cikgu Hasinah. 80 tahun lebih umur dah. Umur beliau 80 tahun lebih. Dan kepada sahabat-sahabat guru abang, Cikgu Cikgu Hayazi, Cikgu Osman, Ustaz Ridwan Din, dan juga tak lupa jugalah kepada anak abang Ustazah Syazwani dan adik abang Ustazah Siti Muna
Dan selamat Hari Guru diucapkan. Okey. Dan tu makanan sampai lagi tu. Tu dia kata rezeki tu. Oh, sampai lagi, masya-Allah. Dia apa buat mai tapi pisang ni mudah sikit, tak apa, buat balik. Mudah tapi boleh buat balik. Tu dia ada lagi. Oh, depa lah duk bersiang buah temikai tu. Ha, tu dia banyaknya buah temikai depa. Okey. Sagi tapi serang lagi. Okey. Sagi tapi serang buah temikai depa sikit. Tak nak rasa tak buah temikai depa. Okey, jom kita pergi sana. Okey, mah. Kita nak serang temikai tu. Patut dah rasa manis. Manis anak darah buat. Masya-Allah. Dia buah temikai depa. Tu dia merah menyala. Kita ambil satu. Bismillah. Kita ambil satu. Oh, dia tu. Hampa tengok tu. Merah menyala dah. Kita rasa. Bismillah. Dah, bismillah. Berayak. Berayak. Kita duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayak penuh di mulut. Bismillah. Nasi lemak baru sampai. Tu. Ambil. Jangan tak ambil. Orang bagi orang buat. Ambil pun tak rugi. Tu dia. Masya-Allah. Tu. Nasi lemak. Sedap oi. Masya-Allah. Tu aja sedap tu aja. Alhamdulillah, rezeki. Main masjid boleh makan. Makan boleh, semayang boleh, semua boleh. Ha. Bismillah. Jom kita nak bergerak. Ayam kita. Bismillah. Tu dia. Habis orang suruh makan, kita makan lah. Kalau tak makan tak habis. Bismillah. Okey lah. Tak nak gerak lah. Nak balik cepat lagi, nak main semayang pula. Kena balik. Makan dulu. Lepas kita makan dulu. Dua tu mana ada satu. Dua cukup. Tiga tak cukup. Tiga tak habis. Tu, bismillah. Makan dulu. Biasa. Perut naik. Kalau tak naik perut masalah. Bismillah. Kita makan dulu. Bismillah. Manis melecah. Semayang boleh, makan boleh. Jom lah. Okey, kita nak gerak lah. Kita nak pergi tempat masjid. A few moments later. Okay. Alhamdulillah. Okey, habis lah. Settle. Alhamdulillah. Selesai. Minggu depan pula. InsyaAllah. Kalau hari raya kita buat. Tengok macam mana. Kalau apa raya ke Jumaat, tengoklah macam mana. Kalau tak ada aktiviti apa. Kan. Jumaat depan raya. Kita tengok macam mana. Okey. Settle lah. Selesai. Okey, alhamdulillah. Tamatlah sudah untuk minggu ni. Okey, minggu depan jenazah nak keluar ni. Hari ni ada jenazah. Ya, tuan. Hari ni jenazah nak keluar. Hari ni ada kematian. Okey, dan kita ubah sikit lah. Okey, kita ubah sikit. Tak dengar enjin jenazah. Jadinya, okey, alhamdulillah. Apa dia? Okey. Jadi minggu depan dah kita raya kan. Minggu depan kita raya. Tengok kalau sempat kita buat, kalau tak sempat tak payah pasal minggu depan raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya Jumaat mungkin jatuh raya ketiga. Jadi kalau kita sempat buat, kita buat insya-Allah. Kalau tak ada orang buat pun insya-Allah kita buat lah. Tapi tak dapatlah nak buat sampai 2-3 balang. Jadi kita mampu satu saja kot. Jadi tengoklah kalau sempat, cuba kalau sempat. Kalau tak sempat, masa raya maklum saja kan.
Okey, hanya sekadar itu sajalah konten kita. Kita pembuktian lah, kita berbagi rezeki untuk daripada amanah yang kita kata apa, yang kita tunaikan lah. Okey, sana ada jenazah. Okey, jumpa lagi, bye bye. Okey, assalamualaikum.